Atau kau teman here AI. Pia pia, oh pia pia. Welcome back to YouTube teman. Guys, so konten pada kali ini adalah konten saya pergi ke Sabah. Ini adalah first time saya pergi ke Sabah. Betul, first time. Kau kenapa kau ni? Oh, Indonesia tu, Indonesia salah. So hari ini adalah hari saya nak ke sana. Naik Asia. Kita naik Asia, lepas tu kita sampai je dekat airport Sabah tu, nanti kita ambil gambar. Saya seorang. Faiz Hafizuddin tidak mengikuti, dan untuk for your information, abang saya bawa isteri, kakak saya bawa suami, abang saya satu lagi bawa isteri, adik saya bawa suami, kecuali saya ya. Yang lambat tu selalunya yang terbaik. InsyaAllah, semoga dimudahkan. Bye, semoga awak tenang-tenang sih. 3 hari je pun tak rasa lah. 3 hari lengon tu tangan saya ni. 3 hari je, tak rasa sangat pun 3 hari tu. Kita mau macam ni. 3 hari tak rasa. Tapi awak kena jaga diri awak elok-elok tau kat sana. Okay? Jangan lupa bawa balik air pantai dekat Sabah tu. Pasir sekali. Mana boleh bawa. Hai guys, let's go. Kita dah berlepas dah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Love you, Daddy. Bye-bye, Daddy. Itu. Hai, Daddy. Okay guys, so sekarang saya dah jarakkan diri saya daripada Pak I dalam 100 meter. Dah rindu. Tak apa, kita ada lelaki. Dia kata dia ada lelaki guys. Saya tak tahu nak buat apa. Bye-bye. Seorang dah. Seorang-seorang guys kat sini. Semua kat belah sana. Weh, ibu suruh pergi beratus sini. Dia tinggal aku guys, sedih. Penat weh. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Terima kasih kerana melahirkan saya. Kau ni. Terima kasih kerana melahirkan saya, membesarkan saya sampai saya lagi besar pada awak. Dan saya lagi tinggi pada awak. Dan saya lagi besar daripada semua segi. Besar lemak, besar kepala, belum lagi lah. Terima kasih menjadi anak yang baik. Solehah. Dia dimurahkan rezeki, dicepatkan jodoh. Kau jangan berucapan happy Mother's Day. Bye. Oh ya ke tadi ibu? Siapa? Happy Mother's Day lah. Oh, selamat hari jadi ibu. Selamat hari ibu. Dan so aku dah dapat seat. So aku seorang kat sini. Depan ni adik aku dengan suami dia. So di sebelah ni 2 ni kosong. Like I said, aku seorang. Masing-masing bersebelahan dengan suami isteri masing-masing. Jangan pergi dari hidupku. Dapat, alhamdulillah aku dapat view tepi tingkap. So boleh tengok pemandangan. So aku tak rehat sebab aku memang tak tidur, memang tak cukup rehat.
Sampai Sabah nanti aku nak pengalaman yang paling best sebab aku dengan cerita Sabah. Dia punya pemandangannya semuanya lawak-lawak kan. So kepada orang Sabah, nanti kalau saya sudah pergi Sabah ni, sudah sampai saya di Sabah ni, kita jumpa di sana. Okay, bye bye. Nah, cakap Sabah lah aku ni. Let's go guys. Bye bye. Siapa sebelah? Tak ada siapa, 2-2-0. Bye. Doakan saya semoga selamat sampai dan selamat pergi. Terbalik, selamat pergi dan selamat sampai. Elok. Nanti kita pergi sama-sama, okey? Bye. Assalamualaikum. Jangan sedih-sedih. Lag pula guys, tengok. Bukan lag pun handsome. Bye-bye. Okay, laporan selesai. Okay guys, so sekarang kita sudah tiba di Kota Kinabalu, Sabah. Saya ini orang Sabah. Macam mana perjalanan? Perjalanan Spek mata cantik siapa beli? Spek mata? Itu ayah pun kamu ambil kamu tak ambil. Hui, kena marah pula. Jadi ayah jadi penjaga. Weh, nampak macam abang-abang snorkeling. Awak ya? Awak sabar. Awak sabar. Ya. Awak sabar. Ui, ayah pipi dekat pramugari ke? Awak sabar. Cik, dah pandang sekali tak berdosa. Ayah berkelip mata ke tak berkelip tadi? Tak berkelip. Tak berkelip. Macam kereta. Aku dah tahu dapat ikut perangai siapa. Perangai ayah. Dengan kita dance. Let's go. Guys, so sini kita orang sewa satu van dan juga satu kereta Alza untuk kita orang punya kenderaan sepanjang kita orang dekat Sabah ni. So sekarang tengah bagi-bagikan siapa yang duduk van, siapa yang duduk kereta Alza. So kita orang tak ada ambil apa-apa agent, just kita orang cari sewa kereta. Lepas tu kita orang cari penginapan sendiri sebab kita orang akan berhenti kat Kundasang dan juga kita orang akan pergi ke Kota Kinabalu pada keesokan harinya. So guys, let's go. Stay tune untuk konten ni, tengok apakah aktiviti kita pada hari ni sebab saya suka konten ni a bit panjang. Like I said, I'm more to vlogger. Let's go. Okay guys, so sinilah orang-orang yang ada di dalam van. Tengok sikit muka masing-masing. Oh, Masya Allah, muka masing-masing. So ni Ibu Kadila Bejip, Ate dan driver kita Mahfuz. Jangan tackle dia, dah wet. Okay guys, so sekarang kita orang nak pergi makan dekat ikan bakar Sabah Bakalau. Gitu. Boleh je cakap Sabah tu, tapi tak pakat mana lah kan. Cakap Sabah tu sikit-sikit saja. Taklah semuanya kita tambah baba begitu. Okay, so kita makan di ikan bakar Sabah. Dalam daripada sini 8 minit saja. Saya semua makan lapar.
Lepas makan tiba-tiba dah sampai dekat Gunung Kinabalu. So guys, so sekarang saya dah sampai. View memang cantik gila. And saya akan share kat korang a view. Saya tak tahu lah mana satu gunung. Saya rasa ini sebab ini yang paling tinggi. So macam sumpah atas ni lebih macam vibe Cameron. Tapi memang cantik gila. And saya akan share kat korang a few view dekat sini. Okay? Let's go. So sekarang saya ditinggalkan kat belakang ni. Saya suruh berhenti sebab saya nak tangkap gambar Gunung Kinabalu dengan lebih jelas. Korang nampak tu? Weh, tengok dia tinggal gua, tengok dia tinggal gua. Tengok rembek kan. Kau nampak tak nak tinggal gua? Okey dah boleh jalan. Terima kasih. Tada! Okay guys, so sekarang Pia dah sampai. Korang tengok view dia sekarang nak on the way nak ke Maghrib. So sekarang dekat Sand Hill and Oasis, area Kundasang. So kita orang tengok view dulu. Kita orang tak check in lagi homestay dia. Nanti Pia akan review kat korang homestay yang kita orang duduk. View dia cantik sangat-sangat. Ini pengguna monopark pun dah cantik. Kalau waktu dekat Indonesia tu buka-buka macam ada 2 orang kan. Hari ni buka-buka seorang je. Gitu. So, memang cantik gila view dia guys. Daripada bawah ni, I love you. Cantik gila. Sekejap. Saya berdikari. Tak ada pai kat sini. Sini. Berdikari betul aku. Gitu. So, korang layan dulu montaj pemandangan ni sebab aku nak mati sebab udara dia sejuk. And ada renyah-renyah sikit. And segar, sumpah. Serius. Dia macam, vibe dia lebih kurang macam Cameron sikit. Tapi saya suka kat sini sebab dia punya gunung and dia punya daun-daun dia lagi luas. Segar je kalau kat sini, pemandangan dia like this. Saya pusing. Cadah. So, korang layan dulu view ni, okay? Bye-bye. Saya tak sempat nak review homestay. So bilik dia macam ni je, 2 katil. So dah saya pas sikit sebab kita orang dah rehat-rehat tadi. 2 katil queen. So ada 2 bilik. Ini boleh attach ke bilik sana. So 2 bilik ni saiz sama, belas lelaki, perempuan, belas lelaki. So sekarang kita pergi makan. Guys, so kedai ni memang nampak meriah. Korang tengok dia punya lampu. Tada! So let's go kita makan. Nama kedai ni Huga Cafe. Nama kedai ni Huga Cafe. Dia punya tarikan adalah daripada segi dia punya lampu and decoration. So korang boleh tengok dia punya decoration. Let's go guys.
Okay guys, so aktiviti kita dah habis hari ni. Kebanyakan orang tengok kita orang makan dan banyak pemandangan. So this is day 1 dekat Sabah and kita orang kat Kundasang. So esok bermulalah aktiviti kita orang dekat Kundasang and kita orang akan bertolak ke Kota Kinabalu. Kat sana lagi banyak aktiviti kita orang lakukan. Sebab kita orang tak ada, apa tu orang panggil? Terus guide. Tourist guide. Kita orang just ada Pak supir hitam muka kuali je yang tolong drivekan untuk kita orang. Mana Pak Supir Silau. Awaknya elok-elok ya Pak Supir. Jangan ngorak dia dah ada awet dia dekat tingkap. Okay guys, so itu je konten pada kali ni. Saya just jadi vlogger je sekarang kan. Konten-konten menarik insyaAllah. Kalau saya dengan abang saya rajin untuk buat a few eksperimen lepas ni dengan mak saya, kita orang akan buat K-drama. Bye. Bye-bye abang. Kita buat mini game. I love you. Cakap I love you. Tengok belah kiri.